diikuti oleh seekor ular tedong yang besar. Wanita itu sangat ketakutan sehingga dia segera memberitahu rakannya tentang fenomena aneh ini. Pasukan ekspedisi saintifik dengan pantas bergegas ke hadapan. Selepas pengecaman yang teliti, disahkan bahawa arca ular menyimpan rahsia tentang asal-usul manusia. Tetapi apabila semua orang bimbang tidak dapat mencari pintu masuk, tiba-tiba wanita itu jatuh ke dalam kubur. Lelaki menyala. Hasilnya serta-merta sangat gembira. Tangga dalam di hadapan anda adalah pintu masuk. Beberapa orang berjalan melalui tangga dan memasuki sebuah kubur. Dijumpai mayat terbaring di atas papan keranda. Lau Wang terpesona pada jepit rambut emas pada serpihan itu sekilas. Tetapi apabila dia hendak mengambil tindakan, dia dihalang oleh Abang Kiang. Kemudian dia mengambil botol itu dan melemparkannya ke arah mayat. Lelaki baik itu hampir terkehil kepalanya. Bahaya dikeluarkan. Abang Kiang mengambil jepit rambut emas. Tepat ketika dia meratapi ketukangan orang zaman dahulu, wanita itu menemui Imperial Pass di sudut. Tiupkan tanah gembor di atas. Ini jelas merupakan watak hieroglif dari negara timur yang hebat. Tiba-tiba bumi bergegar. Beberapa orang jatuh ke dalam bilik rahsia yang penuh dengan harta karun. Tetapi jam pasir di atas kepada saya terus mengisinya dengan pasir. Jelas sekali, mempunyai kehidupan untuk mencari kekayaan tidak semestinya bermakna mempunyai kehidupan untuk menikmatinya. Mujoh ada dubuh muncul di sudut. Abang Kiang segera mengeluarkan jepit rambut emas dan memasukkannya ke dalam lubang kunci. Hidupkan mekanisme. Akhirnya, dia berjaya kembali ke tanah bersama harta karun itu.